Dunia kini bergerak pantas. 5G bukan sekadar rangkaian mudah alih. Ia adalah kuasa baru yang sedang membentuk semula cara kita hidup, bekerja dan belajar. Dan di tengah perubahan ini, TVET harus bersedia. Namun realitinya, pendidikan teknikal dan vokasional hari ini masih banyak bergantung kepada kaedah lama. Pelajar berdepan cabaran untuk menguasai kemahiran digital. Sedangkan, industri moden menuntut pekerja yang mahir dengan automasi, kecerdasan buatan, data besar dan teknologi baharu. Jika TVET tidak berubah, kita akan ketinggalan. Inilah masanya 5G tampil sebagai pemangkin. Dengan kelajuan ultra pantas, kependaman hampir sifar dan sambungan tanpa had, 5G membolehkan latihan VR dan AR secara realistik, bengkel automasi pintar serta kampus digital tanpa sempadan. Pembelajaran kini boleh berlaku bila-bila masa, di mana sahaja, merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar, memberi peluang saksama kepada semua. Semua jawapan dan strategi ini dibongkar dalam buku Transformasi TVET dengan 5G, Pembelajaran Tanpa Sempadan. Buku ini menghimpunkan panduan praktikal, aplikasi teknologi serta kajian kes dari dalam dan luar negara. Ia ditulis khusus untuk pendidik, pelajar, pembuat dasar dan industri yang mahu memahami bagaimana 5G boleh memperkukuh sistem TVET Malaysia. Buku ini bukan sekadar teori. Ia adalah peta jalan untuk transformasi sebenar bagaimana kita boleh mendidik, melatih dan membina tenaga kerja masa depan yang lebih cekap, pintar dan berdaya saing. Inilah ilmu untuk generasi akan datang. Lengkapkan diri anda dengan panduan transformasi pendidikan era digital. Dapatkan sekarang buku Transformasi TVET dengan 5G, Pembelajaran Tanpa Sempadan. Ditulis oleh Dr. Nur Atikah Komarudin dan Muhammad Faizal Masto, jurutera berpengalaman 19 tahun. Terbitan Dr. Aika Faizal Creative Ventures. Jadilah sebahagian daripada perubahan.